sistem dah cuba membantu kita dengan line pertama power link kita diberi ramai-ramai pun. Jadi memang bukan sistem duduk diam-diam dapat duit. Memang tak ada pun benda tu. Tapi jangan percayalah dengan sistem duduk diam-diam dapat duit. Biasanya orang Melayu memang suka terpedaya dan golongan muda macam saya memang suka terpedaya benda macam tu. Okey, dari segi promosi yang rakus tu, saya cakap dengan abang-abang dan kakak kat sini ya, memang cukup rakus lah apa yang saya buat. Sebab tu sehingga kan saya buat flyers, saya buat poster tampal dekat bus stop kat UM. Diorang baik tengok, diorang tarik, lepas tu balik download login, memang ada email lah. Dan macam hari ni ya, saya daripada KL datang ke JP ya, memang bawa flyers. Saya bayar tol dekat Skudai tadi, bayar bagi sekali flyers. Kalau tak percaya boleh kali saya promosinya boleh tanya nama saya datang satu dengan saya kan. Dia berambut ya. Betul ni ya? Betul. Saya nak tekankan sangatlah dah berambut, dah follow up apa semua. Maksudnya yang kedua lah, yang kedua jangan mengeluh. Sebabnya apa tau? Diorang tanya macam mana nak berjaya memang. Okey, fine, saya ajar diorang promosi ini, promosi ini, promosi ini. Tapi dia telefon saya balik memberikan laporan, saya dah buat semuanya tapi tak ada pilih yang masuk pun. Dia jawab macam itu kan. Saya tadi jawab apa lah. Saya kata teruskan promosi balik. Dan semenjak saya buat perniagaan Wisma ni, anda semua boleh tanya dengan upline saya Muhammad Zamri, pernah tak saya mengeluh dengan dia? Memang tak pernah lah. Dan juga saya juga ada downline saya ajar, iaitu macam Cik Zainuddin pun saya cakap jangan mengeluh, kau buat dia, insyaAllah akan dapat. Bila kita bertahan dalam perniagaan ni bukan untuk sebulan dua kita nak dapat income tau. Kita kena bagi kita punya jangka masa yang agak panjang lah. Saya bagi tempoh 1 tahun. 1 tahun anda kata tak dapat 1 sen pun daripada Imam saya lah. Itu contoh. Tapi hari ni ramai kata saya nak buat wema, saya contoh ya. Saya nak buat wema tapi dalam seminggu saya dapat 2,000, boleh tak? Saya cakap terus terang tak boleh lah. Memang tak boleh. Sebabnya itu macam sikit raya kan. Sebab apa? Bila kita promosi, makan masa pun lebih kurang sebulan, 2 bulan. Dan juga berapa persen yang kita promosi hari ni, orang upgrade hari ni. Ada yang upgrade hari ni, memang baguslah. Kadang-kadang tengok saya tak pernah follow up pun budak ni, tiba-tiba upgrade kan. Itu syukur Alhamdulillah. Itu memang kita semua harap macam itu. Tapi kalau kita harap macam itu, dia sampai bila kan? Okey, kita follow up. Mungkin selepas minggu, 2 minggu ke, sebulan, 2 bulan, orang akan upgrade lah. Okey, so nak tahu bagaimana sebenarnya? Saya tak pernah nampak lagi lah satu sistem yang macam ni. Yang mana, di mana kita ada power link, kita ada profit link, dan kita ada auto responder, auto follow up daripada company. Okey, anda semua boleh faham kan? Sedikit lah bagaimana pengalaman saya buat dalam kurang nak masuk bulan keempat dalam perniagaan ni. Jadi